Mak, kita masuk TV. Pasal dia punya saiz. Oi, kita orang first time doh. This is dia punya first time untuk pergi ke Arrow Speed naik motor. First timer. Dia nak Kalau nak parking, betul ke guys? kita parking dekat sini ada tak mana. Biar motor kita nampak abah-abah, tapi yang penting kan helmet dia simpan kat sini. Oh, betul. Oh, simpan helmet kita. Ni banyak khazanah ni dunia. Hello, what's up good people? Dan selamat datang ke channel Putaran Siklus. Kali ni kita orang berdua merayau-rayau pergi ke event Arrow Speed. Ini adalah event yang memang kita orang takkan miss setiap tahun. Dekat event ni kita boleh lihat macam-macam jenis motor, daripada adventure, pergi ke cruiser, pergi ke skuter, pergi ke 2-stroke, 4-stroke, engkau namakan, semua motor ada. Dekat sini tak ada racist, tak ada apa. Datang dan enjoy the show. Sebelum masuk main hall pun, sebenarnya korang dah boleh dah cuci mata tengok motor-motor pengunjung yang datang. Memang macam-macam yang ada guys. Macam ni skuter, ada cruiser. Yang paling best memang orang custom kau-kau guys. Asal itulah setiap tahun kalau ada rezeki dan kelapangan, mesti aku akan cuba untuk datang ke event ni. Untuk hari ni aku dengan wife decide untuk datang lambat sikit. Kita orang keluar daripada rumah pukul 3 lebih petang macam tu. Tapi ada bagus juga kita orang datang lambat, sebab orang dah start ramai dah time ni. Masa ni lah boleh cuci mata kau-kau, tengok motor yang smart-smart. So dalam video ni aku akan bawa korang jalan-jalan untuk tengok. Mungkin ada yang tak sempat datang ataupun tak tahu pun event ni ada. Aku bawa korang tengok apa yang kita orang nampak masa event ni. And paling aku excited sekali, aku jumpa aku punya YouTube hero Besi Keluli dan juga Kak Boba. Sambil tu dapatlah kita orang borak-borak sikit, bertukar pandangan tentang motor. Gitu. Aku dengan wife hanya beli tiket yang RM45 saja. Kita orang tak beli tiket yang ada konsert-konsert tu sebab kita orang tak rasa pun macam nak layan konsert. So kita beli tiket yang biasa je lah, RM45 untuk 2 hari. Dalam main hall tak ada stage? Main hall tak ada stage? Cuma aku rasa ralat sikit lah, sebab main hall untuk tahun ni tak ada performance ataupun stage. Tahun-tahun lepas ada, and selalunya kat situlah aku akan discover band-band baru yang power. Contohnya dulu first time aku tengok Mazdo masa Arrow Speed. Sama juga dengan satu band nama Fugo yang first time aku tengok dekat Arrow Speed. So aku sebenarnya actually datang dengan wife dengan harapan nak tengok adalah band baik-baik yang perform. So mungkin tahun ni diorang dah alihkan tempat perform tu dekat tempat lain. Mungkin lah.
Tapi it's okay. Masih banyak lagi motor-motor yang lawa, motor-motor yang smart dan cool untuk aku usah. Contohnya chopper-chopper ni. Memang nampak vintage gila. Kat Aerospeed ni, dia bukan motor je tau sebenarnya. Dia ada kereta kak. So ni antara kereta-kereta yang aku tengok yang cool lah. Memang nampak bau gila. Apa dia? Helmet ni? Kau pakai Ali. Itulah tu. Aduh, hai, mem tanya pasal helmet Harley pula. Tak tahu pula lah berapa harga helmet tu. Okey, lepas selesai kita merayau-rayau di main hall tu, kita orang pun jalan kat luar lah. Dekat luar ni macam-macam kedai jual ada. Ayam gepuk lah, kopi Saigon lah, macam-macam kedai makan ada. Dan kita orang terus masuk ke hall D. Tempat ni lebih kepada orang jual baju lah. Dan baju-baju yang jual kat sini pun sebenarnya cantik-cantik juga. Patutnya? Kena parking motor dalam ni. Iyalah saya, tapi siapa yang nak alih motor tu? So apa pendapat awak tentang Art of Speed tahun ni? Dislike. Kenapa dislike? Nasi lagi best. Oh ya? Dia kurang sikit lah? Bila dimasuk. Awak pergi ambil lesen. Lepas tu awak boleh beli Harley Davidson. Passenger princess. Balik dah kan? Yes. Tak okey ke? Tahun ni tak okey ke? Tahun ni macam tak banyak dia nak lah motor. Yang datang macam lagi banyak kan? Datang lagi banyak. Okey. Tahun ni main hall tu macam kurang sikit lah. Betul tak? Kan? Betul. Tak tahu sebab mungkin kita datang lambat ke. Tapi tak adalah, sama je. Datang lambat ke datang awal ke. Tak ada lambat sangat pun. Kita datang dalam petang kan, 3 lebih tu. Tapi So, macam kalau dalam awal, tu macam kurang sikit lah. Aku tak tahu sebab apa. Biasanya macam dalam tu banyak brand-brand yang best-best lah. Sebab kita orang dapat macam mungkin nak beli baju ke apa. Tapi still best. Motor-motor yang datang, yang orang-orang yang datang, crowd datang punya motor cool gila babi semua. Memang aku happy gila tengok motor-motor yang datang. Very unique Kan? Tadi yang berada. And dia macam ni lah. Kan? Kepak lagi. Macam tu. Macam tu. Nanti saya ada video dia. Okay. Nanti Saya insert. So okay, dia cerita dia macam ni. Last year aku cakap dengan wife lah, aku cakap dia next year kita orang pergi Aerospeed naik motor. Sebab biasanya kita orang naik kereta pergi Aerospeed every year. So apa kata tahun depan Aerospeed kita naik Harley. agak ke rumah kot. Ayah habis di rumah sekarang. Mana tahu cakap-cakap jadi doa kan. Mana tahu, tak tahu. Awak kena jual ginjal awak. Tak tahu lah. Mungkin kita orang perlu berusaha 100 lipat kali ganda untuk merealisasikan impian tahun depan naik Harley. Harley sewa. Harley sewa pun okey apa? Sewa. Sebab saya tak cakap Harley saya. Mungkin Harley sewa. Yalah. Okay. Biar apa-apa asalkan kedana. Biar apa-apa asalkan bergaya. No.
Mampus orang cakap apa. Asalkan kita Ada gaya. janji kita ada gaya. Down. Baik-baik lah. Kau tanggung. Oh, ya tu.